Bayangkan ini, anda dah curah segala usaha dan tenaga ke kebun. Batas tanaman diurus rapi, benih ditanam sebelum datangnya musim sejuk, dengan harapan menuai hasil awal yang lumayan. Tapi, bila tiba musim bunga, anda dikejutkan dengan kekecewaan yang pahit. Batas kosong, tiada satu pun benih yang tumbuh. Apa yang silap? Rasa dah ikut semua petua pekebun berpengalaman, tapi hasilnya kegagalan total. Apakah kesilapan utama yang boleh menghancurkan segala penat lelah anda? Hari ini, kami akan bongkarkan kesilapan fatal yang paling kerap menjadi punca kegagalan tanaman musim sejuk, pre-winter planting. Dan yang paling menarik, kesilapan ini sering dilakukan dengan niat yang baik. Bersedialah untuk mengetahui kebenaran yang tak terjangkau akal yang akan mengubah cara anda melihat penanaman musim sesejuk dan membolehkan anda menuai hasil jauh lebih awal daripada jiran anda. Anda sudah bersedia untuk mengetahui rahsia ini? Jom kita mulakan. Penanaman musim sejuk sememangnya antara kaedah yang paling menarik dan mungkin agak paradoks dalam dunia pertanian. Idea menanam benih di tanah beku ketika salji turun, bukannya di bawah sinaran matahari yang hangat, mungkin kedengaran gila bagi pekebun baru. Tetapi sebenarnya ini adalah amalan kuno yang sangat berkesan untuk mempercepatkan hasil tuaian. Tujuan utama penanaman musim sejuk adalah untuk membiarkan benih menjalani proses stratifikasi semula jadi dalam keadaan sejuk. Ini meniru proses alam di mana benih jatuh ke tanah pada musim luruh, mengharungi musim sejuk dan kemudian bercambah serentak apabila cuaca menjadi panas pada musim bunga. Kaedah ini membolehkan anda mendapatkan sayuran hijau awal, lobak putih, radish, lobak merah, malah beberapa jenis bunga beberapa minggu atau sebulan lebih awal berbanding penanaman musim bunga. Tambahan pula, tanaman yang dibesarkan melalui kaedah ini seringkali lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit dan perosak. Mereka dianggap telah ditempa oleh keadaan musim sejuk yang mencabar. Walau bagaimanapun, di sebalik segala kelebihan ini, penanaman musim sejuk penuh dengan perangkap dan salah satu daripadanya yang paling licik mampu memusnahkan semua kerja keras anda. Baiklah, mari kita terus kepada intipati. Apakah kesilapan maut yang boleh memusnahkan hasil tanaman anda semasa penanaman pramusim sejuk? Anda mungkin terkejut, tapi jawapannya ialah menanam terlalu awal. Ya, anda dengar betul. Nampak logik, lagi awal tanam, lagi cepatlah ia bercambah. Tetapi, dalam kes penanaman pramusim sejuk, peraturan ini akan memudaratkan anda. Ramai pekebun kerana terlalu gairah untuk cepat sebelum frost teruk melanda, mula menanam semasa suhu masih positif atau baru sahaja nak mencecah sifar. Mereka beranggapan benih akan berakar lebih baik atau mula bertunas. Padahal, tindakan ini membawa kepada malapetaka. Cuba ingat bagaimana alam semula jadi berfungsi. Biji benih perlu melalui tempoh sejuk yang mencukupi untuk memahami bahawa musim sejuk sudah berakhir dan sudah tiba masanya untuk bercambah. Jika anda tanam terlalu awal, iaitu pada suhu melebihi sifar atau sekitar itu, biji benih mungkin akan mula merekah atau mengeluarkan tunas kecil. Di sinilah bahaya utama menanti penurunan suhu yang sedikit atau bermulanya frost yang sebenar akan membunuh anak-anak pokok yang masih lembut ini. Mereka belum sempat mengumpul kekuatan untuk menahan suhu yang sangat rendah. Ini ibarat melahirkan bayi di dalam hutan di tengah-tengah musim sejuk tanpa menyediakan tempat perlindungan yang hangat untuknya. Untuk blok ini, ilustrasi yang paling sesuai ialah biji benih yang baru sahaja nak bercambah keluar dari tanah,
tetapi sudah dikelilingi oleh frost dan salji. Mitos yang kita patahkan hari ini, tanam awal dapat hasil awal. Perkara utama kedua yang sangat berkait dengan kesilapan menabur benih terlalu awal adalah isu kawalan suhu. Untuk penanaman musim sejuk, amat penting tanah telah beku sedikit atau sekurang-kurangnya suhunya stabil pada sekitar 0 darjah Celsius atau lebih rendah. Kenapa? Kerana benih perlu tidur sepanjang musim sejuk dan hanya bangun apabila tempoh sejuk itu telah berakhir. Jika anda menaburnya di tanah yang masih suam, benih akan mendapat isyarat untuk bercambah. Dan jika selepas itu berlaku cuaca panas diikuti frost semula, ini adalah pukulan berganda kepada hasil tuaian anda. Benih boleh mula membengkak, kemudian membeku dan akhirnya mati. Bayangkan anda membangunkan seekor beruang dari tidur musim sejuknya, kemudian cuba memaksanya tidur semula dalam kesejukan melampau. Ini bukan sahaja gagal, malah akan membawa bencana. Masa yang betul untuk menabur benih musim sejuk adalah apabila suhu negatif telah stabil dan permukaan tanah sudah terbentuk keruping nipis, tetapi belum beku secara mendalam. Idealnya, tanah itu telah beku sedikit, tetapi masih boleh diuruskan atau digali untuk menabur benih. Untuk visualisasi, tunjukkan termometer yang dimasukkan ke dalam tanah menunjukkan suhu negatif dan di sebelahnya penyodok sedia untuk digunakan. Di sini, kita menafikan pendapat popular bahawa perkara utama adalah menyelesaikannya sebelum salji turun. Kesalahan ketiga yang sering berlaku tetapi sama berbahayanya adalah tersilap memilih tanaman untuk kaedah penanaman sebelum musim sejuk. Tidak semua jenis tumbuhan sesuai untuk kaedah ini. Jika anda cuba menanam benih yang tidak dirancang untuk bertahan dalam suhu sejuk di tanah terbuka, ini akan menyebabkan anda kehilangan hasil tuaian 100%. Contohnya, tanaman yang sukakan haba seperti timun, labu, tomato atau cili picalora lada sama sekali tidak sesuai ditanam pada masa ini. Benihnya hanya akan beku dan mati atau akan repot jika ia sempat bercambah. Malah, tanaman yang tahan sejuk pun ada cabarannya tersendiri. Anda perlu memilih tanaman yang benihnya memerlukan proses stratifikasi, iaitu lapisan suhu, atau yang mampu bertahan dengan perubahan suhu ekstrim. Ini termasuklah lobak merah, ubi bit, lobak putih kecil, radish, salad, bayam, dill, parsley, sorel, parsnip dan bawang hitam. Begitu juga dengan beberapa bunga tahunan, contohnya marigold, California poppy, eschscholzia dan cosmos. Penting untuk diingat, walaupun dalam kumpulan ini ada jenis cultivar, variety yang lebih sesuai untuk penanaman sebelum musim sejuk, manakala yang lain dikhususkan untuk penanaman musim bunga. Jom kita hapuskan mitos ini. Mitos mengatakan boleh saja tanam apa sahaja sebelum musim sejuk, kononnya untuk menguatkan tanaman. Itu adalah salah sama sekali. Kesilapan kritikal yang keempat ialah menggunakan benih atau bahan semaian yang tidak berkualiti. Jika anda menggunakan benih lama yang sudah tamat tempoh atau benih yang tidak diketahui asal usulnya, peluang untuk berjaya dalam penanaman sebelum musim sejuk atau penanaman luar musim ini adalah hampir tiada. Benih yang dipilih untuk penanaman luar musim mesti segar, sihat dan mempunyai kadar percambahan yang tinggi. Ini sangat penting kerana keadaan yang perlu dihadapi oleh benih ini sepanjang musim sejuk adalah jauh lebih mencabar berbanding penanaman biasa pada musim bunga di tanah yang hangat. Bayangkan, anda menghantar sekumpulan orang yang lemah dan tidak terlatih untuk menyertai ekspedisi ke Kutub Utara.
Apa hasilnya? Sudah tentu ia akan berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan. Sama juga keadaannya dengan benih. Mereka mesti mempunyai tenaga kehidupan yang mencukupi untuk menahan kesejukan melampau, pencairan salji, fros beku dan kemudian bercambah serentak pada musim bunga. Oleh itu, apabila memilih benih, sentiasa perhatikan tarikh pengeluaran dan tarikh luputnya dan pastikan anda membelinya daripada pengeluar yang bereputasi. Visual cue. Sila tunjukkan pandangan dekat pada bungkusan benih dengan tarikh luput yang ditonjolkan dan label benih segar. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan kualiti bahan semaian anda. Kesilapan kelima yang sering dilakukan adalah menanam biji benih terlalu cetek atau sebaliknya, terlalu dalam. Kedua-dua cara ini sama-sama merosakkan hasil tanaman. Jika biji benih diletakkan terlalu dekat dengan permukaan, ia mudah dihanyutkan oleh air hujan, diterbangkan angin atau dipatuk burung. Yang paling penting, pendedahan ini menjadikan benih lebih terdedah kepada perubahan suhu yang mendadak, yang juga boleh menyebabkan ia mati. Menanam terlalu cetek tidak memberikan perlindungan yang diperlukan daripada faktor luaran. Sebaliknya, jika biji benih ditanam terlalu dalam, ia akan menghadapi kesukaran untuk bercambah apabila tiba masanya. Tanah di atasnya akan menjadi terlalu padat dan berat, menyebabkan anak benih muda tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menembusi dan mencari cahaya. Bayangkan seekor anak ayam yang baru menetas tertimbus di bawah timbunan tanah yang besar. Mustahil untuk hidup, bukan? Kedalaman penanaman mestilah optimum untuk setiap jenis tanaman. Tetapi sebagai panduan umum, kedalaman ideal adalah 2 hingga 3 kali ganda saiz biji benih itu sendiri. Ini menekankan betapa pentingnya penanaman yang tepat. Kesalahan keenam yang nampak remeh tetapi amat kritikal ialah penggunaan sungkupan mulching yang tidak mencukupi atau langsung tidak menggunakannya. Setelah benih selesai ditanam, amat penting untuk kita memberikan perlindungan tambahan bagi menghadapi musim sejuk. Penyungkupan membantu menstabilkan suhu tanah, menghalang tanah daripada membeku terlalu cepat dan yang paling utama, melindungi benih daripada dihanyutkan air atau ditiup angin. Jika anda biarkan batas tanam kosong tanpa sungkupan, ia akan lebih terdedah kepada ancaman cuaca musim sejuk yang tidak menentu, seperti perubahan suhu yang mendadak, hujan beku dan juga angin kencang. Sebagai bahan sungkupan, anda boleh gunakan daun kering, jerami, straw, ranting kayu ataupun lapisan salji. Namun, pastikan anda tidak menggunakan lapisan yang terlalu tebal. Ini kerana lapisan yang terlalu tebal boleh mewujudkan kesan rumah hijau yang akan menyebabkan benih bercambah terlalu awal. Sungkupan yang baik seharusnya ringan dan membenarkan tanah bernafas. Ia berfungsi seperti selimut yang menyelimuti benih anda, memastikan ia kekal selesa sehingga musim bunga tiba. Tanpa selimut ini, benih akan lebih sukar untuk hidup sepanjang musim sejuk. Bayangkan, batas tanaman anda ditutup dengan lapisan jerami atau daun kering yang tebal, mewujudkan tempat yang selesa dan terlindung. Visualisasi ini akan membantu anda memahami prinsip penyungkupan dengan lebih baik. Kesilapan ketujuh yang sering menyebabkan usaha penanaman anda gagal ialah apabila kita mengabaikan penyediaan tanah atau media semaian. Ramai pekebun beranggapan untuk proses penyemaian yang berjaya cukup sekadar melonggarkan tanah dan terus menabur benih. Hakikatnya, ia tidak semudah itu. Tanah yang sesuai mestilah subur, ringan dan paling penting bersaliran dengan baik. Jika tanah anda berat, berlempung dan menakung air, benih-benih tersebut berisiko reput semasa musim hujan.
atau gagal bercambah apabila tiba musim menanam kerana pemadatan tanah. Selain itu, pastikan tanah dibersihkan sepenuhnya daripada rumpai dan benih-benih liar. Ini penting supaya anak-anak pokok anda tidak perlu bersaing dengan rumpai untuk mendapatkan nutrien dan cahaya apabila mereka mula tumbuh. Sediakanlah masa untuk memasukkan kompos atau baja organik terlebih dahulu bagi memperkayakan tanah dengan nutrien. Gemburkan betul-betul, pecahkan ketulan tanah yang keras dan ratakan permukaan batas. Bayangkan anda sedang menyediakan buaian untuk bayi. Sudah tentu anda tidak akan meletakkannya di tempat yang kotor dan tidak selesa. Bukan, begitulah juga dengan benih. Ia memerlukan persekitaran yang selesa dan terbaik untuk berjaya bercambah. Ilustrasi menunjukkan proses menggembur dan membaja tanah dengan penambahan kompos, menjadikan tanah lebih gembur dan kaya nutrien. Kesilapan ke-8 yang sering memusnahkan hasil tanaman adalah apabila kita mengabaikan sistem saliran drainage, terutamanya bagi penanaman yang terdedah kepada musim sejuk. Tanah akan melalui kitaran beku dan cair, ditambah pula dengan hujan lebat atau pencairan salji musim bunga. Dalam situasi ini, saliran yang baik menjadi sangat kritikal. Jika air bertakung di atas batas, benih akan lemas dan akhirnya reput. Perkara ini amat penting khususnya bagi kawasan yang paras, air bawah tanahnya tinggi, atau bagi tapak semayan yang terletak di kawasan tanah rendah yang mudah bertakung air. Pastikan batas tanaman anda ditinggikan atau mempunyai sedikit cerun landaian agar air berlebihan dapat dialirkan keluar dengan mudah. Anda juga boleh masukkan pasir atau kerikil halus ke dalam tanah untuk meningkatkan daya saliran. Bayangkan anda sedang membina rumah di kawasan berpaya tanpa asas yang kukuh. Mustahil rumah itu akan bertahan lama, bukan? Konsepnya sama bagi benih ini. Jika benih sentiasa terendam dalam keadaan lembap, nasibnya pasti tidak akan indah. Ilustrasi visual. Paparan keratan rentas batas tanaman menunjukkan lapisan tanah dan lapisan saliran di bahagian paling bawah. Perhatikan bagaimana air mengalir ke tepi dan keluar. Ini menunjukkan betapa pentingnya saliran yang baik. Kesalahan ke-9 yang sering dilakukan ialah menyiram terlalu banyak sejurus selepas menyemai. Walaupun benih memerlukan lembapan untuk bercambah dalam konteks penyemaian sebelum musim sejuk, tindakan ini boleh membawa bencana. Jika anda menyiram batas tanaman terlalu lebat, air boleh membeku dan membentuk kerak ais yang akan mencekik benih atau menolaknya keluar ke permukaan tanah. Tambahan pula, kelembapan yang berlebihan juga boleh mendorong percambahan berlaku terlalu awal, menyebabkan benih musnah apabila frost melanda. Benih yang ditujukan untuk penanaman musim sejuk hendaklah disemai di dalam tanah yang kering atau hanya lembap sedikit. Ia akan mendapat lembapan yang mencukupi daripada salji yang cair pada musim bunga nanti. Jika anda merasakan keperluan untuk melembapkan tanah, lakukannya dengan sangat sederhana, sekadar membasahkan lapisan atas sahaja. Peraturan utama ialah jangan biarkan benih terjaga atau bercambah sehingga musim bunga tiba. Ilustrasi tangkapan jarak dekat titisan air yang membeku di permukaan tanah dengan benih di bawahnya. Ini menyelahkan bahaya penyiraman yang berlebihan. Kesilapan ke-10 yang sering dilakukan ramai orang ialah menabur benih terlalu rapat atau padat. Kerana terlalu ingin mendapatkan hasil tuaian yang maksimum, pekebun sering menyemai benih dengan sangat rapat. Kononnya berfikir, mesti ada juga yang akan bercambah. Namun,
menyemai terlalu padat sangat berbahaya, terutamanya jika benih bercambah serentak. Apabila anak benih bercambah terlalu rapat, mereka akan bersaing dan tidak mendapat nutrien, cahaya dan ruang yang mencukupi untuk membesar. Tambahan pula, anak benih yang padat lebih terdedah kepada serangan penyakit dan serangga perosak. Persaingan untuk mendapatkan sumber akan menjadi begitu sengit sehingga pokok yang berjaya hidup pun akan menjadi lemah dan hanya menghasilkan hasil tuaian yang sedikit. Ingat, lebih baik jika anda menyemai dengan jarak yang lebih renggang tetapi mendapat pokok yang teguh dan sihat daripada mendapat anak benih yang padat tetapi terbantut dan tidak bermaya. Bayangkan anda cuba menyumbat penumpang satu bas penuh sedangkan tempat duduk yang disediakan hanyalah 10. Hasilnya pasti huru-hara dan tidak selesa untuk semua orang. Sila ikut saranan jarak antara benih yang tertera pada bungkusan ataupun tanam sedikit lebih jarang daripada yang disarankan. Ilustrasi 2 batas penanaman, satu dengan anak benih yang diedarkan secara sekata dan satu lagi dengan anak benih yang terlalu padat dan kelihatan lemah. Ini akan menunjukkan perbezaan secara visual yang ketara. Kesilapan ke-11 yang sering kita terlepas pandang, namun sebenarnya sangat besar impaknya, ialah ketiadaan tanda atau penanda pada batas tanaman. Selepas anda menyemai benih untuk musim sejuk, semua batas mungkin kelihatan sama sahaja. Salji akan menutupi semua kesan, dan apabila musim bunga tiba, anda berisiko untuk terlupa apa yang ditanam dan di mana lokasinya. Ini boleh menyebabkan anda secara tidak sengaja menggali semula batas yang mengandungi anak benih berharga, atau gagal mengenal pasti apa sebenarnya yang sudah bercambah tepat pada masanya. Bayangkan anda menghantar surat tanpa alamat pengirim. Pasti ia akan hilang begitu sahaja. Oleh itu, sebaik sahaja selesai menyemai, pastikan anda memasang penanda yang kukuh dan mudah dilihat pada setiap batas. Penanda ini boleh jadi pancang kayu yang bertulis nama tanaman atau papan tanda plastik yang tahan frost. Jangan lupa catatkan dalam diari kebun anda apa yang telah disemai dan di mana letaknya. Langkah ini akan menjimatkan banyak masa dan kerisauan anda apabila tiba musim bunga. Di sini, kita boleh tunjukkan rakaman dekat batas tanaman dengan papan tanda kayu yang terkeluar dari salji, lengkap dengan nama-nama tanaman. Ini menyerlahkan betapa pentingnya penandaan ini. Kesalahan yang ke-12 ialah mengabaikan perlindungan daripada haiwan perosak dan burung. Pada musim sejuk, apabila sumber makanan berkurangan, haiwan penggirat seperti tikus dan vole menjadi sangat aktif mencari hidangan. Mereka akan dengan senang hati menjamu benih yang telah anda tanam. Perkara yang sama juga berlaku untuk burung. Sebaik sahaja tanah bebas daripada salji pada musim bunga, mereka akan mula mematuk anak benih yang baru tumbuh. Ini boleh menjadi masalah yang serius, terutamanya jika kawasan kebun anda terletak berhampiran hutan atau padang. Oleh itu, langkah perlindungan perlu diambil setelah selesai proses penanaman. Anda boleh menggunakan alat penghalau khas untuk haiwan perosak atau menutup batas tanaman dengan jaring halus yang dapat menghalang burung. Ada pekebun yang turut memasang perangkap kecil. Ini bukan bermaksud anda paranoid, tetapi ini adalah soal akal fikiran yang waras. Bayangkan anda menyediakan jamuan mewah untuk keluarga, tetapi tetamu tak diundang yang menghabiskannya. Ilustrasi, batas tanaman yang sebahagiannya ditutup dengan jaring halus bersama siluet burung yang berterbangan di sekitarnya. Ini jelas menunjukkan langkah-langkah perlindungan yang perlu diambil. Kesilapan yang ke-13 adalah
persediaan benih yang tidak lengkap atau tidak betul. Walaupun penanaman lewat musim biasanya tidak memerlukan benih direndam atau dicambahkan seperti penanaman musim bunga, namun begitu, beberapa jenis tanaman mungkin lebih baik jika melalui perawatan. Contohnya, benih yang berkulit sangat keras seperti parsley atau parsnip mungkin memerlukan skarikasi, iaitu perbuatan mencalarkan kulit benih untuk meningkatkan kadar percambahan. Selain itu, penting juga untuk memastikan benih tidak dirawat dengan racun serangga atau racun kulat sekiranya anda merancang hasil tuaian yang organik dan mesra alam. Sentiasa baca arahan pada bungkusan benih dengan teliti. Sesetengah pengeluar akan menyatakan sama ada benih itu sesuai untuk penanaman lewat musim dan sama ada ia memerlukan sebarang rawatan awal. Penggunaan benih yang tidak dirawat atau tidak disediakan dengan baik boleh mengurangkan kadar percambahan dengan ketara, sekaligus menjejaskan hasil tuaian anda. Ilustrasi, pandangan dekat pelbagai jenis benih di mana sesetengahnya mempunyai torehan mikroskopik pada kulit. Ini menunjukkan proses skarikasi. Kesilapan ke-14 adalah mengabaikan faktor iklim tempatan. Kaedah penanaman sebelum musim sejuk ini bukanlah satu kaedah universal yang sesuai untuk semua kawasan. Apa yang berjaya di kawasan selatan mungkin menjadi malapetaka di utara dan sebaliknya. Di kawasan yang mengalami musim sejuk yang sangat panjang dan teruk dengan pembekuan tanah yang mendalam dan frost yang kuat, penanaman ini mungkin terlalu berisiko. Benih yang disemai mungkin akan mati beku. Sebaliknya, di kawasan yang mempunyai musim sejuk yang lebih sederhana dan bersalji, di mana sering berlaku pencairan salji, penanaman terlalu awal boleh menyebabkan benih bercambah sebelum waktunya dan akhirnya musnah. Sangat penting untuk mengkaji ciri-ciri khusus kawasan anda. Purata tarikh bermulanya frost yang stabil, kedalaman pembekuan tanah dan jumlah kepasan. Dapatkan nasihat daripada pekebun tempatan yang berpengalaman. Pengalaman bertahun-tahun mereka boleh menjadi aset yang tidak ternilai. Di sini, kita boleh memaparkan peta Rusia dengan kawasan-kawasan yang ditandakan menunjukkan zon yang sesuai dan tidak sesuai untuk penanaman sebelum musim sejuk. Ini akan membantu penonton memahami perbezaan serantau. Kesalahan ke-15 yang sering dilakukan oleh pekebun baharu ialah kekurangan perancangan. Proses penanaman pramusim sejuk tidak boleh dilakukan secara spontan. Anda perlu merancang terlebih dahulu tanaman apa yang akan disemai, di mana lokasinya, berapa banyak ruang yang akan digunakan dan bila masa yang paling sesuai. Jika anda hanya membuat keputusan untuk tanam sahaja apa yang ada sebelum sejuk, anda bukan sahaja berisiko kehilangan hasil tuaian, malah anda juga mungkin akan keliru dengan lokasi tanaman anda pada musim akan datang. Sediakan pelan tapak tanaman yang terperinci, catatkan jenis benih dan lokasinya, dan ambil kira sistem putaran tanaman, crop rotation. Sediakan tanah dan semua peralatan yang diperlukan sebelum cuaca dingin bermula. Bayangkan jika anda memulakan perjalanan tanpa peta dan tanpa menempah hotel. Adakah peluang anda untuk berjaya tinggi? Tentu sekali tidak. Perancangan yang teliti adalah kunci utama kejayaan dalam penanaman pra-musim sejuk. Ilustrasi, seorang individu sedang meneliti peta kebun lengkap dengan pen dan buku nota merancang segala penanaman. Ini menunjukkan betapa pentingnya kerja persediaan awal ini. Kesilapan yang ke-16 adalah menggunakan variety atau kultivar yang tidak tahan sejuk.
Walaupun anda sudah memilih jenis tanaman yang betul untuk penanaman lewat musim sejuk, anda mesti memberi perhatian khusus kepada jenis varietinya. Sesetengah varieti lobak merah, ubi bit atau radis dihasilkan khas untuk penanaman musim bunga dan ia tidak mampu bertahan dengan baik ketika ditanam terus di ladang semasa cuaca sejuk melampau. Varieti ini cenderung lebih sensitif terhadap frost atau mudah mengalami bolting, iaitu berbunga peramatang apabila tibanya musim bunga. Sentiasa cari label pada bungkusan benih seperti sesuai untuk penanaman lewat musim, tahan frost atau varieti tahan sejuk. Ini adalah jaminan bahawa benih tersebut telah dipilih dan disesuaikan untuk menghadapi keadaan cuaca yang lebih ekstrim. Jangan cuba bereksperimen dengan varieti yang tidak dikenali, terutamanya jika anda baru dalam bidang ini. Lebih baik anda berpegang kepada pilihan yang terbukti berkesan dan selamat. Ilustrasi visual. Bayangkan dua bungkusan benih daripada tanaman yang sama tetapi mempunyai label yang berbeza. Satu bertanda untuk penanaman musim sejuk dan satu lagi untuk penanaman musim bunga. Ini dapat menunjukkan perbezaan antara varieti tersebut dengan jelas. Kesilapan ke-17 ialah alur tanaman yang tidak cukup dalam. Seperti yang telah kita bincangkan, penanaman benih yang terlalu cetek akan merosakkan, tetapi alur benih itu sendiri perlu cukup dalam. Ini penting supaya benih tidak terdedah di permukaan selepas ditutup dengan tanah dan sungkupan. Jika alur terlalu cetek, anda pasti sukar untuk mencapai kedalaman penanaman benih yang optimum. Selepas anda membuat alur, susun benih perlahan-lahan dan kambus dengan tanah yang kering dan gembur. Kemudian letakkan sungkupan. Kedalaman alur mesti sesuai dengan saiz benih dan panduan untuk jenis tanaman tersebut. Bayangkan anda cuba meletakkan sebiji telur dalam lubang yang cetek. Ia akan tersembul dan mudah rosak. Ilustrasi. Fokus dekat pada alur yang dalam dan kemas, sedia untuk penanaman. Ini adalah contoh bagaimana rupa alur yang ideal. Kesilapan yang ke-18 yang sering mengintai pertumbuhan benih masa depan anda ialah masalah pemadatan tanah selepas salji mencair. Semasa musim bunga, apabila salji mula cair dan diikuti dengan hujan, tanah di petak tanaman anda boleh menjadi sangat mampat, terutamanya jika ia adalah jenis tanah liat yang berat. Keadaan ini mewujudkan benteng halimunan bagi tunas-tunas yang halus, menjadikannya amat sukar untuk menembusi permukaan dan mencapai cahaya matahari. Setelah salji hilang sepenuhnya dan tanah sudah agak kering, gemburkan lapisan atas tanah dengan penggaru secara berhati-hati. Pastikan anda tidak merosakkan benih yang sudah mula bercambah atau anak benih yang baru muncul. Tindakan menggembur ini sangat penting kerana ia akan memastikan akar mendapat pengudaraan yang mencukupi dan memudahkan lagi proses percambahan. Namun, ingat, jangan sekali-kali gemburkan tanah jika ia masih terlalu basah kerana ini hanya akan memburukkan lagi masalah pemadatan. Pemandangan yang betul. Lakukan penjagaan musim bunga yang betul. Gemburkan tanah dengan cermat seperti mana digambarkan oleh seseorang yang menggunakan penggaru untuk melonggarkan lapisan atas tanah di mana tunas muda sudah mula menjenguk keluar. Kesilapan ke-19 dan seringkali dipandang remeh ialah mengabaikan keperluan untuk melindungi tanaman daripada sinaran matahari musim bunga yang terik. Walaupun kita inginkan hasil tuaian yang awal, matahari musim bunga sebenarnya terlalu agresif untuk anak benih yang baru bercambah, terutamanya jika cuaca menjadi cerah dan panas sejurus selepas musim sejuk yang dingin.
Keadaan ini boleh menyebabkan anak benih melecur atau hangus akibat matahari dan juga mengakibatkan tanah menjadi kering dengan terlalu cepat. Setelah anak benih muncul, anda mungkin perlu menyediakan sedikit naungan atau teduhan pada batas tanaman, terutamanya pada hari yang sangat cerah. Boleh menggunakan fabrik pertanian, tekstil atau jaring teduhan ringan yang diregangkan di atas lengkungan. Ini akan membantu melindungi tanaman muda daripada tekanan, stres dan memastikan persekitaran yang lebih selesa untuk mereka membesar. Bayangkan anda baru keluar dari gua gelap dan terdedah terus kepada cahaya matahari yang menyilaukan. Mata anda pasti memerlukan perlindungan. Perkara yang sama berlaku kepada anak pokok yang baru bercambah. Visualisasi. Batas tanaman yang ditutup dengan fabrik pelindung nipis. Anak benih daripada matahari terik. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan anak benih anda dilindungi dan terus sihat. Dan akhirnya, kesilapan yang ke-20, yang terakhir tetapi sangat penting ialah sikap panik dan terlalu banyak campur tangan. Ada pekebun yang mula panik apabila melihat benih tumbuh perlahan atau tidak serentak seperti yang diharapkan. Mereka akan mula menggali benih, memindahkannya atau sebaliknya, terus mengabaikan penjagaan seterusnya kerana beranggapan semuanya sudah musnah. Penanaman pada akhir musim luruh atau musim sejuk memerlukan kesabaran dan kepercayaan terhadap proses alam semula jadi. Bukan semua benih akan bercambah serentak dan itu adalah perkara biasa. Beri benih-benih itu masa. Jika anda telah melakukan segalanya dengan betul, lambat laun tunas yang sihat akan muncul. Yang penting, jangan campur tangan tanpa sebab dan jangan membuat kesimpulan terburu-buru. Jaga batas tanaman anda seperti biasa. Siram, cabut rumput, gemburkan tanah. Tetapi janganlah terlalu obses. Bayangkan anda sedang menunggu ketibaan kereta api. Kita tidak perlu berlari ke sana kemari di platform sambil menarik-narik pemandu. Ilustrasi. Bayangkan seseorang sedang memperhatikan batas tanamannya dengan tenang. Tunas hijau mula muncul perlahan-lahan dan wajahnya menunjukkan ketenangan. Ini menekankan betapa pentingnya kesabaran. Jadi, kita telah pun membongkar 21 kesilapan besar yang boleh memusnahkan hasil tuaian anda ketika menanam benam sebelum musim sejuk, sebelum frost. Namun, yang paling utama, paling licik dan paling kerap berlaku seperti yang anda ingat, ialah menanam benih terlalu awal di tanah yang belum keras atau belum membeku. Ini adalah pembunuh sebenar hasil tanaman masa depan anda. Ingat, menanam benih untuk musim sejuk ini adalah seni kesabaran dan perhitungan yang tepat. Alam semula jadi akan melakukan sebahagian besar kerja. Tugas anda hanyalah memastikan benih mendapat keadaan terbaik untuk melalui musim sejuk dan dapat bercambah dengan baik pada musim bunga. Kini, anda sudah tahu cara mengelakkan perangkap ini dan boleh mula menanam dengan penuh yakin untuk menikmati hasil tuaian awal yang lumayan. Jangan takut untuk bereksperimen, tetapi lakukanlah dengan bijak menggunakan pengetahuan yang telah anda peroleh. Dengan tips-tips ini, anda dapat menjimatkan masa, tenaga dan fikiran, dan sebagai balasan, anda akan mendapat sayur-sayuran dan hasil hijau segar yang melimpah jauh lebih awal daripada jiran-jiran anda. Selamat berkebun. Terima kasih banyak kerana menonton video ini sehingga habis. Jika ia bermanfaat untuk anda, sila tinggalkan like, langgan saluran kami dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas episod baharu. Dan sudah tentu, kongsikan di ruangan komen kesilapan yang pernah anda lakukan semasa menanam benih untuk musim sejuk.
Atau mungkin anda ada rahsia anda sendiri yang ingin dikongsikan. Teruja untuk mendengar pandangan anda